Assalamualaikum semua. Korang tengok ni apa? Dua Rubik terbaru daripada GAN. Dan salah satu ni ada GAN yang paling baru, iaitu GAN V100. GAN V100 ni setahu saya adalah dalam kategori Rubik beginner ataupun pertengahan. Jadi harga dia lebih murah, tapi ada yang kata mungkin lebih sedap daripada GAN 16. Nak tahu best ke tak? Jom kita tengok sama-sama. Kotak dia korang tengok lah, Masya Allah dah. Tak tahulah selamat ke tak Rubik dalam ni. Harap-harap selamat lah. Saya dah tengok review The Cubicle dan salah satu staff Cubicle cakap, Steven kata Rubik ni lebih sedap daripada GAN 16. Alright, so inilah Rubik dia. GAN ni dia suka macam corak-corak ala-ala galaxy futuristic sikit. So ada tulis macam ni, GAN V100. Yang versi yang saya dapat ni adalah maglev UV tau. Jadi kalau nak kata ini adalah untuk beginner, tapi dia bagi UV bagus lah juga. Inilah Rubik dia. Dia ada dapat casing macam ni dan ada kotak warna hitam. Kotak ni mestilah dia punya accessories. Ok, so aksesori dia sama dengan GAN 16. Dia ada bagi dia punya center cap punya opener. Ok, dan juga dia punya fire hydrant punya tensioning tools. So yang ini dia bagi cara nak setting dia. Kotak dia lebih rasa agak ringan. Alright, jom kita try buka dulu. Saya suka sebab internal dia kan, nampak tak? Internal dia warna hitam. Jadi nampak macam GAN 15 New Black. Uyo. Not bad. Kalau ni jadi Rubik untuk beginner, memang power sangat dah ni. Saya cuba letak minyak sikit untuk kontrol kelajuan dia. Kalau korang boleh nampak dekat dalam tu, dia dah berkilat-kilat tu sebab dah ada minyak sikit lah. Saya nak perlahankan dia sikit. Ok, dekat sini saya ada GAN 16 dan yang belah kanan saya pula ini adalah GAN V100. Kalau korang tengok design dia kan, beza dia cuma yang ini dia tak ada repelling magnetic edge lah. Yang ini ada. Dari segi dia punya corner pula, ok, kita boleh nampak pattern dia lain, tapi design dia sebenarnya hampir sama tau. Cuma korang boleh nampak yang ni mungkin nampak lebih besar sebab sebenarnya saiz Rubik ni kedua-duanya adalah berlainan. Yang GAN 16 saiz dia 56 lah. Ok, GAN 16 saiz dia 56mm. Ok, ni 55.9 atau 56 lah kita bundarkan. Tapi korang tengok yang ini 55mm sahaja ataupun 54.9 kat sini bundarkan jadi 55. So yang ini sememangnya lebih kecil 1mm. Jadi tangan kita, kalau saya suka sebenarnya Rubik yang 55mm ni bagi saya memang rasa sedap. Apa kata kita cuba try dulu guys. Seconds. Ok, jadi saya akan cuba lagi GAN V100 ni. So far memang sangat-sangat bagus. Kalau saya nak bandingkan dengan GAN 16, dia mungkin lebih kurang sama ya. Semestinya saya perlukan lebih banyak soft lagi. Terbaik GAN. Yang ni mungkin Rubik GAN yang bukan flagship yang paling bagus. So far lah. Kita tengok macam mana nanti. Kita akan cuba banyak lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum.